Alhamdulillah sempena Ramadan Mubarak 1446 Hijrah. Musim Camp Malaysia hari ini kira jarang-jarang lah yang dibuat oleh program-program pada bulan Ramadan itu menyantuni asnaf-asnaf ataupun orang-orang di penjara. Apa yang kita berikan adalah kita bersama penasihat kita iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri memberikan nasihat, tausiah, memberi peringatan tentang hubungan kita dengan Allah, dengan kita agar kita terus merapat dengan Allah walaupun diuji begini, tapi ada harapan untuk kita bersama dengan orang di luar untuk mengejar syurga Allah SWT. Alhamdulillah dibantu oleh pihak penjara Malaysia dapat menziarahi 2 buah penjara, menyantuni dalam musyahadah panduang. Lebih penting daripada itu dapat bertemu mata untuk menyampaikan sedikit nasihat, taujihat, mauizah, peringatan yang sama-sama kita mengambil bersempena dengan kelebihan bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah kami merasakan usaha kerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia membuahkan dan menatijahkan banyak kebaikan dan keberhasilan. Saya berdoa kepada Allah moga-moga usaha yang dijalinkan ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa, kerana kita nak membaiki kebaikan dan juga khalayak masyarakat yang mungkin sedikit tersasar dari arus kehidupan sebenar untuk kita tarik balik berada di landasan apa yang kita mahukan sebagai masyarakat yang benar-benar dapat menghormati undang-undang di negara kita ini, dapat menjalani kehidupan dengan penuh keharmonian dan kebahagiaan, insya-Allah. Kami daripada Musim Camp Malaysia kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada FGV Holding Berhad kerana menaja sebahagian besar daripada sumbangan yang diperuntukkan bagi kita menyantuni banduan akhir di sini, insya-Allah. Dan kami juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri kerana turut serta dalam usaha kita untuk memberi sedikit jamuan dan juga makanan ringan bagi mereka yang berada di penjara Kajang ini, insya-Allah. Sekali lagi kami daripada Musim Camp Malaysia kita mengucapkan jutaan terima kasih dan teruskan bersama kami Musim Camp Malaysia dalam program Senyuman Ramadan, insya-Allah. Musim Camp Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sepadan penjara Kajang.